Rumah indah tepi lamai, rukun negara marilah hayati. Negara harmoni menjadi impian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang berusaha Tuan Kursi Majlis, barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana, pemegang neraca keadilan, penjaga masa yang setia dengan jam radiknya, guru-guru, arkitek pembina generasi bangsa. Seterusnya, hadirin yang beriman lagi saya muliakan. Hadirin yang saya hormati, bayangkan sebuah rumah tanpa tiang, sudah pasti rumah itu tidak akan mampu untuk berdiri teguh. Begitu jugalah negara kita, tanpa rukun negara sebagai panduan, perpaduan pasti goyah. Keharmonian akan hilang dan keamanan sukar dipertahankan. Oleh sebab itulah rukun negara menjadi asas yang menyatukan seluruh rakyat Malaysia. Hadirin sekalian, prinsip pertama ialah kepercayaan kepada Tuhan. Setiap agama mengajar kita melakukan kebaikan, menghormati orang lain dan menjauhi kejahatan. Apabila kita mempunyai pegangan agama yang kukuh, kita akan menjadi insan yang jujur, amanah dan berbudi pekerti mulia. Prinsip kedua ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Sebagai rakyat Malaysia, kita hendaklah mencintai tanah air. Sebagai murid, kita boleh menunjuk semangat patriotik dengan menghormati jatuh gemilang, menyanyikan lagu negaraku dengan penuh semangat dan menjaga nama baik sekolah serta negara. Prinsip ketiga pula ialah keluhuran perlembagaan. Perlembagaan ialah undang-undang tertinggi negara yang melindungi hak semua rakyat tanpa mengira kaum dan agama. Kita perlu menghormati peraturan agar negara terus aman dan stabil. Seterusnya, kedaulatan undang-undang mengajar kita bahawa setiap orang mesti mematuhi peraturan. Di sekolah, kita mematuhi peraturan, tidak menipu, tidak membuli dan sentiasa berdisiplin. Murid yang berdisiplin hari ini ialah pemimpin yang berintegriti pada masa hadapan. Akhir sekali ialah kesopanan dan kesusilaan. Budi bahasa tidak memiliki RM1, tetapi nilainya amat tinggi. Senyuman, ucapan terima kasih, meminta maaf dan menghormati orang lain mampu mengeratkan hubungan sesama manusia. Hadirin yang dikasihi, sebagai murid sekolah rendah, jangan sesekali menganggap kita terlalu kecil untuk menyumbang kepada negara. Perpaduan bermula di dalam kelas, di kantin, di padang sekolah dan di rumah. Berkawanlah tanpa mengira bangsa, hormatilah perbezaan, hulurkanlah bantuan kepada rakan yang memerlukan. Inilah semangat sebenar rukun negara. Bak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Jika semua rakyat menghayati 5 prinsip rukun negara, tiada cabaran yang tidak mampu kita hadapi. Malaysia akan terus aman, makmur dan dihormati oleh dunia. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, izinkan saya menyeru kepada diri saya dan hadirin sekalian.
Marilah kita bukan sekadar menghafal rukun negara, tetapi menghayati dan mengamalkannya setiap hari. Jadikan rukun negara sebagai kompas kehidupan agar perpaduan terus utuh dan negara terus gemilang. Pohon jati teguh berdiri, akarnya mencengkam bumi pertiwi. Rukun negara dihayati diri, perpaduan mekar negara lestari. Dengan lafaz rukun negara dihayati, Malaysia harmoni disanjungi. Saya akhiri pidato saya dengan ucapan sekian, terima kasih.